Guys, ini first time aku tengok corak seat macam ni. Korang rasa apa sebab jadi sampai macam ni? Kalau korang tahu, cuba komen dekat bawah. So, cerita dia, owner duduk dekat kampung berbulan-bulan. Balik je KL, buka-buka pintu, terus jadi macam ni. So, dia ada nampak video kita orang, dia tak fikir banyak, terus WhatsApp booking seminggu awal untuk buat package interior detailing sekali dengan cabut seat. Dia cakap dia takut sangat nak masuk kereta sebab corak seat dia lain macam. Jadi, dalam package ni, kita akan buat cucian keseluruhan bahagian dalam, termasuk cuci seat, cuci kapet, cuci dashboard, boot belakang, headliner bumbung. Dan kalau kereta korang ada masalah lipas, kita akan letak sekali dengan ubat peracun lipas. Kalau korang ada masalah kereta kotor dan nak dapatkan servis cucian macam dalam video ni, boleh klik link dekat bio profile kita orang. Situ korang WhatsApp je, isi details, nanti aku akan share kalender, tarikh yang available, boleh booking slot, kita akan datang ke rumah. Untuk buat masa sekarang, tim kita orang hanya cover sekitar kawasan Kuala Lumpur dan sebahagian Selangor sahaja. Dan inilah hasil cucian dia lepas kita buat deep cleaning. Aku nak minta tolong korang untuk nilai sendiri hasil cucian macam dalam video ni. Korang rasa nak bagi berapa bintang? Cuba komen sekali dengan emoji bintang dekat bawah. Terima kasih.